Okey. Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanat bersama mangsa yang dipercayai ditindas oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor, iaitu Majlis Perbandaran Hulu Selangor di mana nama dia Yap Tong Fah dan ini adalah Yap Weng Sun. Okey, mereka telah menjalankan perniagaan jual ayam dengan sayur. Ini generasi kedua, beliau adalah anak kepada dia, generasi ketiga. Sejak sebelum merdeka, ibu mereka telah menjalankan perniagaan, mencari nafkah mereka melalui menjual sayur dengan ayam di pasar awam Kuala Kubu Baru yang lama, dan juga lepas tu dia dah sambung kepada pasar baru lah. Okey, apabila persiapan pembinaan pasar baru, dia jual. Tetapi isu ialah pada ujung tahun 2023 satu penindasan telah bermula di mana dia seorang warga Malaysia yang patriotik kepada negara kita seperti mana kita semualah. So apa yang telah berlaku, dia memohon apabila pasar lama ke pasar baru, orang telah dipindahkan daripada pasar lama, pembinaan dah siap pasar baru, dia pindah sana. Tetapi dia tidak mendapat tempat atau meja petak untuk menjual sayur dengan daging ayam. So konspirasi berlaku, saya percaya, di mana pihak di sana, pengelola-pengelola ia termasuk YDP dan pengarah penilaian dan pengurusan harta, saya dah namakan daripada dua-dua orang ni, mereka merancang supaya satu penindasan dilakukan di atas dia. Modus operandi dia sungguh jijik, di mana dia langsung tidak dipelawa untuk berniaga di sana. Punca ni sebab apa? Dia tanya keadilan. Kenapakah apabila pasar baru dah siap, kenapa orang tak buat cabutan undi meja mana? So oleh kerana dia tanya soal, dia tidak dipilih. Nombor dua pula, setiap bulan dia bayar. Tengok, pihak Majlis Perbandaran Hulu Selangor sepatutnya ada agreement. Bila ada agreement yang sah, baru dia boleh kutip dia punya duit cukai sewa sama lesen. Tapi Majlis Perbandaran Hulu Selangor, saya percaya, walaupun agreement belum ditandatangan, mereka dengan rakusnya mengutip juga duit lesen, duit sewa daripada mereka. Ini tak betul. Ini salah kuasa. So perkara ini memang kita dah lanjutkan kepada saudara menteri kita KPKT, saudara Ngah Komeng. Tetapi apa yang sedih tu, daripada semalam kita telefon pejabat dia, tidak ada satu orang pun penjawat awam menjawab telefon. Saya punya PA Mr. Prakash dah daripada pagi semalam sampai hari ini dah berkali-kali telefon, gering-gering grong-grong, itu yang bunyi telefon, tapi tak ada satu ekor pun yang ambil menjawab. So adakah mereka betul-betul tepuk dada tanya selera, penjawat awam di bawah Menteri Ngah Komeng dia menjalankan tugas? Kalau saya kata, dia kata saya sindir. Kalau saya cakap, dia cakap saya pula marah. Dia orang mangkuk lah pinggan lah cawan. Saya tak suka marah. Hari ini saya buat secara profesional. Saya tak marah. Saya kata kepada dia orang, bila warga Malaysia yang merana menelpon kepada mereka ada sesuatu hal, pejabat ni begitu besar, peruntukan begitu besar diagihkan untuk mereka, gaji dibayar untuk penjawat awam daripada cukai-cukai masyarakat marhaen Malaysia. Tetapi jawablah telefon. Kalau menteri itu betul-betul dia katakan, dia tegur dan telus, mesti diarahkan supaya mereka jawab. Ini kita bagi kepada netizen media supaya semua nampak, mereka pun tahu, mungkin Ngah Komeng akan sedar apakah yang dia sepatut buat. Kena jawab. Macam dulu kita semasa Tun Mahathir ke atau masa Najib, bila kita telefon saja, saya bukan nak pujuk, saya bukan dapat apa-apa, tapi dia pun jawab. Okey, satu perkara. Sekarang dia punya isu dia, kita balik kepada isu dia, pasar di seluruh Malaysia, pihak berkuasa tempatan BBT atau mana-mana Majlis Perbandaran, Dewan Perbandaran di bawah KPKT, di mananya bapa kepada mereka adalah Ngah Komeng, menteri dia. Sekarang kita nak serahkan satu memorandum yang dipercayai penindasan yang telah berlaku kepada dia.
Isu dia oleh kerana dia tak dapat ruang menjual makanan sayur dan daging ayam di sana, maka perkara ini telah diagihkan, dilanjutkan kepada menteri. Sepatutnya menteri menerima, menyiasat dan untuk mendapatkan satu wadah yang baru, satu keadilan demi satu keluarga Malaysia. Mereka bukan Bangla, mereka bukan Pakistan, mereka bukan Rohingya, mereka anak Malaysia yang menyanyikan lagu negaraku, tanah tumpahnya darahku. So kita sebagai daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara merasa sungguh sedih dan pilu apabila seorang Malaysia dia dianaktirikan oleh kerana rasa dendam. Dia cakap wiring tak betul, bahaya. Okey, dia kata. Lepas tu dia kata daging babi yang dijual di mana orang Islam ada sana. Kebanyakan pelanggan di pasar itu majmuk, tetapi kebanyakan mereka adalah orang Islam. Macam mana orang Islam nak lalu bila ada khinzir dipotong, darah dengan semua alir macam mana? You nak orang Islam melangkah ke? Saya tanya. Jawab. So ini siapa kena buat? YDP orang Melayu, orang Islam. Pengarah penilaian orang Melayu, orang Islam. Tetapi apabila dia telah dapatkan sijil daripada JAIS, dia ada semua sijil, lepas tu dia pergi kursus, dia jual ayam tu, dia pergi kursus yang bertauliah daripada Jabatan Islam. So bila dia nak jual ayam sebelah babi tu, memang orang Melayu tak nak makan. Orang semua kata, "Yap, you orang lama, kita datang, macam mana kita nak beli?" Lepas tu ini bila dia suarakan hak dia kepada majlis, majlis balas dendam, terus buang dia, tak mau bagi lesen, tak mau bagi meja. Itulah kita datang hari ini kepada menteri dengan satu memorandum. Lepas tu perkara ini oleh kerana panjang sangat, kita telah bawa kepada Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Bila Mr. Yap dengan Weng Sun semua pergi sana, Suruhanjaya pun telah mengadakan kaji selidik, telah pergi kepada pihak Majlis Perbandaran Hulu Selangor mengadakan perbincangan. Lepas mereka pula syorkan supaya Mr. Yap Tung Fak buat satu permohonan lagi untuk mendapatkan meja ruang untuk menjual sayur dan ayam dan daging ayam. Kita tengok satu sandiwarah besar telah dilakukan oleh pihak majlis. Saya percaya YDP dan pengarah pengurusan dan penilaian dan pengurusan harta, di mana mereka berpoya-poya memanggil dia untuk temu duga. Temu duga dijalankan pada 17 hari bulan Oktober, Oktober 2025, 17. Lepas itu dah masuk 51 hari, 50 hari dia tidak dimaklum. Dia pula hari-hari tanya dekat saya, "Datuk, saya dia orang tak jawab. Akhir pada hari ke-51 saya bawa dia 2 hari dululah, saya bawa dia pergi sana. Hari Isnin pergi sana kepada Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Depa pun semua gabut. So kita secara profesional tanya, "Mana surat? Lulus tak lulus, you bagilah surat." Dia cakap dah hantar. Dia bukan duduk Bosnia ke atau Amerika Utara Selatan atau Rusia, dia duduk bola kubu. Melangkah saja boleh pergi dia punya rumah. Tapi tak dapat surat. Lepas tu baru dia orang pergi atas cari satu salinan, bagi dia surat. Dia katakan permohonan Encik Yap tidak lulus. Kita pun dah jangka dah. Sekarang soal dia, kenapa dia tidak dipelawakan untuk diberi lesen? Apa kesalahan dia? Terbukti, tunjuk. Kalau dia langgar syarat, tunjuk saja. Tengok dia jaga orang Islam yang makanan. Tengok dia telah, saya biar nama. Dia biar nama. Dia telah pergi kursus semua. Okey. Oleh kerana dia suarakan hak orang Islam, orang Melayu, sama ada tudingnya. Saya pergi kursus. Dia menanyakan kepada pihak kenapa air yang keluar cari longgang. Sama lah. Dia air yang keluar daripada potongan najis daging-daging itu keluar. Sepatutnya pihak Majlis Perbandaran kena adakan satu tapisan di mana lemak-lemak daging khinzir harus diasingkan. Kita bukan musuh kepada Tionghoa, kita bukan musuh kepada Kristian, kita bukan musuh kepada Islam, tetapi kita kena adakan satu. Walaupun kita dilahirkan daripada pelbagai rahim, kita adalah anak Malaysia, kita hormati satu agama dengan satu agama. Kebanyakan masyarakat sana orang Melayu, orang Islam. Depa datang pasar, lepas tu bila datang pasar, dia pula tanyakan, kenapa macam ni?
dia ditindas. Oleh kerana dia suarakan, dia ditindas. Tapi dia suarakan untuk siapa? Kebanyakan masyarakat Islam di sana. Adakah ini salah? So sekarang hari ini kita datang sini serah memorandum sebab 2 hari kita cuba kontak dengan pejabat Ngah Komeng. Dia menteri tahu. Kalau kita tengok ceramah dia hebat sangat. Dia berkukuh hebat, bersuara hebat sangat. Serupa dia punya mulut jugalah, tak boleh diamnya. Bercakap saja. Tapi bila kita datang sini, tak ada orang jawab. Nasib baik hari ini Encik Prakash telah hubungi timbalan menteri. Timbalan menteri dia punya payah jawab. Siapa itu? Puan siapa? Puan Hadiah jawab. So sekarang hari ini kita nak serahkan memorandum. Lepas tu Demak, tadi macam ya, Pendong, tengok. Okey. Demak macam ya, boleh ke keluar tadi. Saya kasih tahu majlis. Ini panang semua keluar. Betul. Cakap saya, soal DP cakap, lesen saya bini anak Mia sama Kinata leh. Satu pun telah kasih. Syarikat naik, bukan dia sama satu syarikat. Dia punya syarikat naik, saya punya syarikat naik. Macam babi sama keluar, ini babi ayam sama boleh buang longgang. Saya kasih tahu sama itu majlis Mia, ahli majlis orang, ada salah. Cakap orang Islam yang makan. Sebab itu saya apa bikin khusus, apa bikin hantar saya bikin khusus. Betul, sama ini babi Mia lu tengok. Saya sudah hantar buku pun sudah hantar kasih sini biar pengarah. Dia orang cuci itu buat apa? Sekarang isu dia bila nak komplain dia orang hari ini datang cuci, tapi sekarang longkang dia satu juga. Daripada longkang sisa-sisa babi, tulang lemak semua masuk sungai. Ini siapa semua peminum semua pemandi. Dan kita katakan banyak pasaran dia ada sistem dia penapisan. Sini tidak ada penapisan. So itulah dia marah. Bila dia marah, dia suara, dia pula dibuang, ditindas. Tak mau bagi lesen kerana dia takut kalau dia suara dia ada lagi dia akan bising. Kita pergi cuba ni, kita punya YB ini bodoh punya YB. YB Pan Xiao Tao. Sebelah itu kan. Menang pilihan raya itu dia. Bukan saya pergi tahu first. Sebab saya pergi cuba sama dia. Dia cakap saya suruh saya sendiri urusan tadi majlis. Saya bukan keluar lesen. Lu punya orang suruh saya datang jumpa sama dia. Supaya suruh saya datang jumpa. Tapi yang pergi jumpa dia buat tak tahu juga. Suruh saya pergi sendiri jumpa. Ini macam yang kerja. Air keluar tadi sungai kubur. Kalau dua longkang keluar. Untuk orang Islam minum, makan, mandi tadi sana. Ya. Ini lagi satu, kedai makan. Saya pergi di port sama tutup jalan. Kayu mau masuk pun tak boleh. Lokok boleh isap. Dia bukan gerai ya? Cirima sana. Boleh buat macam. Untuk sebab dia ada kopi, boleh apa pun boleh buat. Setiap kali kita datang, kita kena buat dalam satu negara yang berdaulat, kita amalkan demokrasi. Selepas Anwar menerajui kerajaan, rakyat Malaysia telah mengharapkan satu harapan, satu wadah yang begitu sinar matahari, yang begitu hebat, yang mencahayakan, tetapi hampalah. Telah 2 hari daripada semalam, kami daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara telah cuba menghubungi pejabat Ngah Komeng untuk serahkan memorandum. Tetapi kita pergi IGP Bukit Aman. Hari ini telefon terus sambil jawab. PA IGP dia jawab. Besok kita serah memorandum. Ada ASP, ada DSP, Superintendent tunggu di sana. Depan Bukit Aman dia terima. Itu kita katakan profesionalisme. Ini menteri 2 hari kita telefon tak ada orang jawab. Gaji yang dibayar adalah daripada cukai rakyat. Tepuk dada, tanyalah selera. Apa yang kita mahu ialah supaya mereka menjawab telefon, ambil memorandum, serah kepada menteri supaya dia kaji sendiri. Kalau ini pun tak boleh buat, nanti saya marah dia cakap, ini Datuk Kalai dia marah, dia cakap mangkuk pinggan cawan. Saya hari ini banyak cantik, saya tak mau cakap mangkuk pinggan semua. Saya cakap chopstick pun saya tak mau cakap. Saya cakap, ini saudara Ngah Komeng, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. You jangan fikir you hari ini menteri. You kena jaga warga Malaysia. Selalu kita tengok ada macam-macam isu. Ada satu menteri dia cakap parkir kena dikurangkan. Kalau parkir kena dikurangkan, mana kita nak letak kereta? Menteri tak apalah dia pakai siren, dia ada pilot, dia 2 welfare boleh jalan, boleh jalan. Orang biasa macam mana? Parkir kurangkan dia kata.
Ini menteri pula dia banyak buat projek rumah. Jangan saja buat projek rumah, dengar dulu. Pak, gerai-gerai semua dengar dulu sini. Siapa datang, suruh you punya pekerja, you punya PA, SUK ke, jawab telefon, terima memorandum. Baik buruk semua pun ada lah. Yang baik pun kita ambil, yang jernih kita ambil, yang keruh kita buang. Kalau ada baikan daripada ngakoming kita terima. Kalau ada yang tak keruh, kita hantam, kita belasah. Okey, sekarang apa yang kita mau? Yap Tung Fah, seorang Tionghoa, tapi oleh kerana dia suarakan untuk orang Islam, dia telah ditindas. Dia cakap kenapa daging babi, darah babi, semua alih macam ni, macam mana orang Melayu nak masuk pasar, dia ditindas. Ditindas oleh siapa? Seorang YDP yang beragama Islam. Itu yang tak patut. Dia tak kisah, tapi oleh kerana dia peduli sangat terhadap semua orang, sekarang kita mau Ngakomeng ambil tindakan tegas dan dia diberi ruang lesen untuk berniaga. Dia bukan nak jual dada, ganja ke, morfin ke. Dia nak jual ayam, sayur untuk nafkah diri keluarga mereka. Tengok mereka, kita bukan nak nunding jari. Bila saya menunding jari, 3 jari menunjukkan kepada saya. Kita kena faham. Oleh kerana Anthony Kok gagal, pastilah dia gagal di Sabah. 8 kerusi lengkup. Dan kita tunggu di Semenanjung. Okey? Itu kerana akibat dia hangkuk. Sekarang ini pula dia ingat Teluk Intan, kebanyakan orang Tionghoa sokong sama dia, DAP boleh menerajui. Tapi mereka sudah terbukti mereka gagal. Maka ini akan merebak, akan disemai sebagai racun tau. Kita bukan semai racun, ia akan berebak. Bila merebak, ini akan mendapatkan para yang lebih teruk kepada mereka. Gagal. Dia kesimpulannya gagal. Okey, oleh kerana saya tunggu lagi 2 minit. Kalau dia tak mau terima memorandum, kita balik. Saya tak mau tunggu sini. Langkah terusnya satu demonstrasi yang besar-besaran akan dilakukan minggu hadapan. Kita akan bergerak ke Istana Negara. Kita harap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda sahajalah harapan kita. Kerana orang-orang ini semua masa undi dia orang cari. Lepas undi nak serah memorandum secara profesional tanpa apa-apa ini, dia tak nak terima. Okey?